Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini November 2025. Saya Raizal berada di Alur Gajah. So dekat belakang saya ni adalah pintu laluan masuk reserve jalan untuk salah satu lot perumahan lah. Tapi kita bukan nak fokus pada sini lah. Kita ada satu tanah yang sebenarnya bersebelahan dengan tanah tapak projek tu. Cumanya tapak projek tu dah tak diteruskan lagi. Kita tak tahu apa statusnya. Okay, tanah yang bersebelahan dengan reserve jalan 40 kaki tu sekarang ni berkeluasan 2.27 ekar lah. Jadi ingin dilepaskan. So untuk laluan masuk sehingga ke tanah tu tiada masalah untuk masa depan lah. Dan tanah tu pun masih lagi status pertanian. Belum dibuat apa-apa lagi. Jadinya kalau siapa-siapa yang main cari tanah kosong keluasan dengan 2.27 ekar status pertanian sebelah reserve jalan di mana? Dekat Gadik Kemuning. So ini adalah salah satu yang berpotensi tinggi lah. Jadi kalau korang mencari boleh hubungi saya, Rahizal.